Ha, mana dia? Mana? Orang-orang kat dalam tu semua tak boleh pakai. Dah. Saya tak nak dengar ni semua alasan ni. Assalamualaikum, Dek. Saya staf baru. Saya dah berdiri ni. Betul sampai? Saya staf baru juga sini. Boleh tanya Abang Mi. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum, Cik. Saya nak lapor diri. Nak jumpa siapa, Cik? Lapor diri. Menjumpa IO ni. Tak apalah, awak ikut saya deh. Okey, boleh. Puan, ada staf baru nak lapor diri. Boleh? Suruh dia masuk dah. Awak boleh masuk jumpa IO lah. Assalamualaikum, Puan. Saya nak lapor diri. Ini fail saya. Asal daripada mana? Sebelum ni pernah kerja kat mana ni? Saya asal Renok. Saya ni baru first posting. Okey, lepas ni boleh jumpa dengan Sisi untuk urusan lapor diri seterusnya dah. Dek, mana Dek Sisi? Jom ikut saya. Sisi, ada staf baru ni. Assalamualaikum, Sisi. Oh, lapor diri. Staf baru dengan Sisi dekat depan tu ya. Okey, semua dah lengkap. Jadi saya ucapkan selamat bertugas Staf baru kau? Boleh tahan aku tengok. Merah lecu dia. Tengok tak budak dua orang tadi tu? Betul lah. Nak boleh budak baru lah tu. Tak habis pengalaman. Tak nampak tadi budak baru. Gila tak menyapa. Tengoklah nak buat apa kat dia nanti. Kak Na, okey ke kerja kat sini? Staf kat ni alhamdulillah okey. Okey pun kena hati-hati. Kat sini ramai orang yang dengki. Pasal awak kat sini, awak dengar je cakap saya. Orang-orang kat dalam tu semua tak boleh pakai. Petang ni kau beli kat mana? Buka. Kat bawah je. Jap. Kau, sini jap. Ya, Puan. Dah saya tolong. Kau tak ada kerja kan? Kau ambil ni, kau buat 10 kopi. Tapi saya tak erti nak guna mesin step. Takkan tak pandai. Pandai-pandailah buat. Macam mana ni? Kenapa ya? Awak, okey ke? Awak jangan bagi muka sangat dengan dia orang tu. Awak kena lawan dia orang tu. Kalau tak, sampai bila-bila pun dia orang akan bully awak. Kak, dengar cerita dia nak protes tu, Kak. Siapa? Si baby merah tu ke? Dia tak kenal lah Kak siapa. Akak orang lama kat sini kan. Akak jangan bagi muka kat dia tau. Mana dia? Mana? Kau bawa akak sekarang. Jom sini je. Jom. Sama tu tak sedap hati dah dengan dia orang tu. Cuba kita tengok. Okey, jom lah. Akak pun macam tak sedap hati dah. Jom. Ni Kak, dia ada kat dalam Kak. Akak biar settle dengan dia Kak. Okay, bye. Hello, Cik Kak. Sini kejap. Ya, Puan. Lambatlah. Sini kejap. Pak Puan ni, Puan. Pak Puan. Sini. Puan, apa tarik saya? Puan mahu saya? Puan lecek mak dengan saya? Aku dengar kau nak protes aku tadi. Protes? Puan yang mencari masalah dengan saya. Kau ni melawan Ya Allah, kenapa ni? Gaduh ni kenapa ni? Si bibi merah ni korang ajar. Akak kan orang lama. Akak kena sabar. Tak bolehlah marah-marah macam tu. Patutnya akak, orang lama kena bagilah contoh baik kepada orang baru. Kenapa datang jumpa saya ni? Ada apa-apa ke? Kan saya duk perhati budak-budak ni asyik duk bala orang baru, orang lama. Tak sedap lah, kita kan satu pejabat. Jadinya kalau boleh nak minta tolong Sisi, nasihatlah dia orang tu.
Oh, ya ke? Saya tak adalah dengar pula. Tak apalah, nanti saya bagi tahu dekat EO dulu. Apa-apa pun nanti kita orang akan nasihat dekat dorang lah. Terima kasih Daya. Okey Si, saya minta dia dulu ya. Terima kasih Si. Macam-macam dorang sekarang ni tau. Assalamualaikum Sisi. Waalaikumsalam ya Ain. Ada apa? Sisi kata nak jumpa dengan EO. EO ada dah bilik dia. Oh, EO dah ada. Tak apa, sekejap lagi saya ke sana. Terima kasih ya Ain. Sama-sama Sisi. Sisi, jomlah jumpa puan. Buat apa Sisi? Alah Sisi, yang pasal itu hari. Oh, pasal hari tu. Tak apalah, wakil kat Sisi boleh? Kalau macam tu, saya pergi seorang je lah. Okey Sisi. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Ya, kenapa Sisi? Kenapa Sisi? Ada apa masalah Sisi? Puan tahu tak pasal dorang ni? Pasal apa Sisi? Macam ni puan. Dorang ni saya perhatikan semenjak rumenjak ni asyik bertekak sesama sendiri. Gaduh kat dalam pejabat ni. Betul ke Sisi? Saya tengok okey je. Depan kita memang elok puan. Belakang kita bila puan tak ada, makin menjadi pula dorang ni. Macam ni lah Sisi panggil lah mana-mana yang terlibat tu. Nak tahu cerita apa sebenarnya. Okey puan, saya panggil dorang dululah. Okey. Apa cerita ni? Jawab. Saya tanya ni, apa cerita ni? Saya tak tahu apa pun puan. Dia panggil saya. Tak puan, Nadia bagi tahu saya budak baru ni nak protes. Tak apa. Dia mesti saya dulu. Dia yang nak protes kita? Betul lah kau ni nak protes. Apa yang saya nak protes? Dah. Saya tak nak dengar ni semua alasan ni. Sebenarnya nak saya jangan dengar kecik orang lama. Nanti pijak kepala saya. Tapi Nat bagi tahu saya awak yang nak protes saya. Dah. Sisi panggil Nadia masuk. Sekarang ni saya tak boleh dengar apa-apa alasan ni. Cuma saya nak semua berdamai, baik, bekerja elok-elok dari pejabat ni. Cuma saya rasa terkilan sebab sikap toleransi tu tak ada. Asyik nak bertekak, balah, tak puas hati sama sendiri. Jadi sepatutnya dalam pejabat ni ada sense of belonging lah. Jangan nak balah, kerja kena siap. Lepas tu kena ada kerjasama. Sekarang ni musim raya dah dekat. Minggu depan kita nak beraya. Takkan nak bertengkar sama sendiri lagi. Nadia. Tahun lepas dah buat. Tahun ni pun buat lagi. Bila nak insaf ni Nadia? Khairiah, awak ni nak jadi something kamu dusung ke? Dah lah Khairiah. Faizah, jangan jadi macam Laleh. Sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Awak ni kena tetap pendirian. Nah, kalau ada masalah, rujuk Sisi, tak pun rujuk saya sendiri. Jangan ambil tindakan sendiri. Minggu depan kita nak beraya dah. Jadi kat saya tak nak dengar dah isu bertengkar balah ni. Jadi sama-sama bermaafah lah sama sendiri ni. Baru kita happy nak beraya. Kak, yang minta maaf banyak-banyak Kak. Yang tak buat lagi dah lepas ni Kak. Minta maaf. Kita nak akak pun minta maaf juga. Kita minta maaf ya Wak. Saya ke sana. Pasal tu? Awak, saya nak minta maaf tau. Awak maafkan saya tak? Saya maafkan. Saya pun minta maaf juga. Alhamdulillah, ginilah hak saya naknya. Semua baik-baik, tak ada nak balah-balah. Selepas ni saya tak usah dengar dah. Balah kau tak puas hati mana-mana kau tak usah dengar dah. Saya nak baik-baik macam ni je. Sejuk ya kalau kita baik ni. Baik puan. Baik puan. Okey, selesai dah dek. Jadi boleh tubik buat kerja masing-masing lah tu.